baik disalurkan oleh orang ramai dan kerjasama erat di antara polis dan masyarakat dan kecekapan polis dan tindak di atas maklumat yang disetorkan. Hasil dia yang pertama, kita berjaya menumpaskan sindiket pecah kilang didalangi oleh warga negara asing di daerah Pulau Jaya. Yang kedua, kita berjaya menumpaskan sindiket curi kabel. Dan dalam masa nak curi kabel ni, dia telah merempuh Sekatan Jalan Raya, membahayakan anggota polis dan polis tidak ada pilihan melepaskan tembakan. Kereta yang dinaiki suspek telah merempuh anggota polis dan mendatangkan kecederaan pada polis. Polis tidak mempunyai pilihan melepaskan tembakan. Suspek dapat dicukup dan kita berjaya merampas parang dan 77 potong keratan kabel. Kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah dan dikendaki oleh polis.